Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Hari ni 13 hari bulan 1, hari Selasa. Macam biasa pagi ni kawan turun sungai tengok perkara. Air pagi ni makin surut, jernih. Tak tahu lagi lah hari ni ada rezeki ke tak ada rezekinya. Perkara macam biasalah, jari terubi. Kalau ada rezeki nanti kawan post lah video ni. Kalau tak adalah sahabat. Sebab memandang ikan sekarang ni pun ikannya kurang sikit lah. Tak tahu lagi lah. Kalau ada lah. Okey lah, jom terus. Kau nak tengok perkara pula ni. Okey, tengok jari ni. Jari 4 inci setengah. Ya, campur sikit. Jari cantik. Ikan tak tahu lagi. Tak sampah sangat. Oh, ada patik weh. Alhamdulillah ada rezeki juga. Patik ori. Patik kayangan. Tapi saiznya tak kayangan. Alah. Buah kasar banyak betul lah. Lenjah tak kera. Ada pating kayangan tepi tebing ni. Tapi saiznya kecil. Ini bukan pating sangkau sahabat. Ini pating ori betul. Cuma saiznya kecil, tak dapatlah harga kayangan. Alamak, sengat dia pula. Dia duduk macam tu. Dia tak nak patahkan sengat dia tu. Boleh tak? Tak boleh, kena potong je sengat ni. Alhamdulillah rezeki jugalah. Saya remaja lagi pakai ori. Tengok ada lagi tak? Tu 13 ekor. Alhamdulillah jugalah. Okeylah, jom terus. Tengok jari ni, jari 3 inci. Jari buntut pasir. Ada tadi ikan tak tahu ni. Jari ni banyak sangat sampah, air laju. Memusinya. Tak apa, kita tengok dulu lah. Allah, tu dia. Ada bapak gorgon. Bukan gorgon tu. Tunggu kayu. Tak apa, biarlah. Nanti petang baru kawan baiki. Baru buah. Pagi ni tak ikan air dulu. Ini berpintas situ. Ada lawa. Pagi ni kita tengok ikan dulu. Alhamdulillah juga. Ada tambahan. Tengok takat mana. Oh, alhamdulillah okey lagi.
Ada lagi tak tambahannya? Jari pekuat sampah. Oh, tu ada lagi. Patis yang clear. Alhamdulillah juga. Tambah-tambahan. Ha? Tak besar apa. Semua saiz remaja je. Okey, alhamdulillah. Tak depan lagi. Depan ni okey sikit, tak sampah sangat. Belakang kuat sampah. Oh, tu ada lagi. Alah, yang ni mati je. Macam tak molek dah ni. Semalam tengok tadi tak ngeneng. Tak molek dah sahabat untuk ni. Tak apalah, makan sendiri. Yang ni kita makan sendiri. Ha. Alhamdulillah juga lah. Boleh jadi lauk. Depan ni. Oi, berpintal. Batu semua berpintal. Tak ada dah ya. Ni lubang bilis pulak ni. Yang tahu lubang belakang tu adalah ni lubang bilis, tak tahu ni. Tak ada lah, tu je lah. Banyak betul lubang depan ni. Tu saja. Okeylah, jom terus. Tengok jari 3,5 inci ni. Allah. Kuku nak ada lampar ke? Oh, tu nampak dah ada lawa. Ada dah nampak tu. Ada guna lawa. Pintar-pintar ha. Alhamdulillah, tu je seekor. Boleh lah. Bantu-bantu tambah kering. Allah Akbar. Alhamdulillah juga lah. Boleh lah. Okey, jom terus. Okey, tengok jari ni. Jaring 4,5 inci, jari lubuk. Cantik arus depan ni. Kena pasang balik lah. Pasang jari 9 inci. Wih, sangkut pulak. Ni sangkut pulak tepi ni. Sebaik lucu. Takkan tak ada lawa-lawa ke. Arus cantik ni. Tak ada ke? Okey. Oh tu seekor lawang. Ada juga tambah-tambahan. Ingat tak ada dah. Boleh lah. Tambah-tambah.
Yang ni kasar sikit lah sebab jarinya saiz 4 inci setengah. Mana masuk tak tahu. Cubalah kita ikut lubang macam ni je. Nampak gaya macam lepas je ni. Alhamdulillah baru lah. Ada nyaung lagi. Alhamdulillah rezeki juga lah. Tambah-tambah. Boleh tahan juga. Ada 4 ekor. 5 ekor belakang. Okey lah, nanti petang nanti perbaiki ni. Okey lah, jom terus. Okey sahabat, alhamdulillah pagi ni ada 5 ekor je. 6 ekor tadi. Patai sangkolio yang kecil tadi kawan buang lah sahabat, sebabnya dah berbau lah, jadinya tak molek apa. Jadi kau buang je yang tu. Ni je lah adanya 2, 4, 5, 3 lawan, 1 patai sangkolio. Ini pun saiz remaja je. Yang ni patai ori, tapi patai ori tak cukup saiz. Ni je lah rezekinya kan ni. Untuk jual lepas untuk minyak je ni. Mengetai TO boleh lah agaknya. Inilah rezekinya pagi ni. Gorgon tak ada, kayangan pun tak ada, tobe pun tak kena. Mungkin air ni terlalu surut dah agaknya. Tak tahu lagi lah. Okey lah sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Pati belakang. Lawa je. Sampai lagi ting. Bau dia itulah. Ni si lawang, lawak tu saja. Ni ekor merah kena potong dah seekor. Ori tu. Tengok jamuk tu. Tuhan nombor dalam besar. Mana? Tu dalam patai tu. Tu dalam tu besar patai. Nampak? Buka lah pintu tu. Susah dia nak lewat ikan. Tengok. Ni tilapia sangkar saja. Dalam tu banyak je lah. Muajak. Kat 2 kilo. Ni kerai. Kerai kuning. Besar juga. Wow. So patai. Semua dah Patai sangkolio besar juga. Bau banyak. bawang merah. Dah ni semua dah booking. Ini semua dah booking dah ni. Patai sangkolio besar juga. Ini bingin. Banyak juga ikan segar, ikan bau dah start naik dah ni. Ada benda makan tu. Ada bau eh. Dah 90 kilo itu. Ya.
Tinggal badak ke kepala? Kita tinggal tekuk kok, otoknya habis. Cuk, lepas tu baru dapat. Body ada? Body-body tu habis. Ini pun tu kayu terman. Kat ni. Hari ni tak ramai orang lah, hari Selasa. Tu melubang dia ha tu. Ada lubang ni. Okey sahabat, hari ni kawan nak try menganyut jari. Tak tahu lagi lah hari ni ada tak ada hasilnya. Ni peralatannya, ni sampah pemberat dia lah. Kawan guna daun jambu air saja. Sebab daun jambu air ni dia lebih tahan lama. Dia lebih tahan lasok. Kawan boleh guna sampai seminggu. Tapi syarat dia kena rendang lah. Balik nanti kawan rendang di pengkalan. Kalau biar kering dalam buk dia tak tahan juga. Sekejap je. Kalau kawan guna daun ara ni dia cepat gelas. Dia cepat hancur. Jadi sekali pakai dah habis. Tu lah beza dia. Jadi kawan lebih suka pakai daun jambu air lah sebagai pemberat dia. Sebab dia boleh pakai berulang-ulang kali. Ni tak tahu lagi lah hari ni. Kalau ada nanti, kalau nya mengena nanti kawan lah video ni. Tapi bukan hari ni lah. Mungkin video hari esok ke. Aku ada tambahan lain ke. Tu je lah kalau ada rezekinya. Cuma sambil mengilir tu kau nak cuba je lah. Mana tahu air cantik je ni, air slow je ni, slow hanyut ni. Cuba je lah tawakal. Ikan dalam air tak nampak. Jadi kenalah usaha macam tu je lah. Okey lah sahabat, tadi ikan tadi dah siap jual, alhamdulillah juga. Dapat RM82 juga. Boleh lah tadi daripada nak minum teh o tadi. Boleh lah. Teh tarik. Berat patai ori tadi. Yang tak cukup saiz tu 700 gram je. Tapi RM60 juga. Ni dia RM60. 700 gram. Lepas tu 1.5 tu ikan campur-campur ikan lawang tadi. RM22. Boleh lah RM82. Boleh lah untuk minyak. Jadilah lepas untuk mengetek tadi. Okeylah sahabat, umur panjang, umur rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.